Bang, nasi putih 5, kari ekstra pedas bagi banjir Lepas tu ayam 6 lah, nak ayam 6 bungkus. Bang, kalau boleh plastik gelap lah, hitam lah kalau boleh. Takut orang salah faham kan. Tak, saya beli awal ni nak bagi ayam makan. Ayam saya memang makan besar je ni. Dia orang tak makan ayam kecil-kecil. Tak bukan style lah. Udah jap. Ada orang. Jom. Jap. Maju. Boleh panas lah bang. Jangan betul lah si Iwan ni. Dia buat apa? Betul. Dalam tak accident. Jangan cakap macam tu. Anak Pak Jabit 38. Cakep. Nasi putih sudah sampai. Hidup Iwan. Aku punya. Ya Allah. Lupa pula kau. Ingat dia tahan. Biasa lah. Kalau aku yang buat kerja semua lepas. Kau beli kat mana weh? Dekat Mamak Ji punya benda. Murah sikit. Tak kisah murah ke mahal ke, yang penting kari ekstra. Alang-alang kita nak makan ni. Ni dah puasa ke berapa? 17? Bukan lah. Bukan 18. Bukan. Itu 19. Asal 19 pula. Dah lah. Tak payah fikir puasa ni. Makannya. Naapurista kuului se palokan tahti, jalkani pohjii kutkutti. Ievan äiti se tyttönsä vahti, vaan kyllähän Ieva se juttutti. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laidasta laitaa. Saliveli hipput, tupput, tapput, äppyt, tipput hiljalleen. Heish, panas lah hari ni. Tanya. Sebelum ni sejuk ke? Ini kena dah redup ni. Kalau bulan puasa semua tempat panas. Haus lah pula. Kalau kena air Milo ni padu tau. Juga. Sekejap. Kenapa Milo? Kita boycott. Baik dengan tengok ais. Ada juga kau Tengok ais. Yes. Sekarang ni taste aku tak beli. Kau. Kenapa?
Bak duit. Ni, dia kantoi dah. Lihat kita ni hidup masyarakat. Padu buat benda ni. Dah. Pergi. Haus tekak ni. Yelah aku beli. Bang. Tengok hari 3. Kat mati tau. Memanglah bang kedua. Kau beli petang besok ramai. Lambat membuka. Kita ni tak boleh buka lambat tau. Makro. Tak ikut sunnah dah. Dah siap ke bang? Terima kasih bang. Bang puasa tak? Bagus. Nasib baik puasa. Assalamualaikum. Orang suruh. Oh. Waalaikumsalam. Korang buat apa pukul 2 petang kat sini? Panas-panas. Wai. Hah? Bukan. Tunggu angin. Dia pandai bahasa Inggeris. Kalau macam tu malam ni je kita tarawih sama-sama lah. Ramai ada moreh. Oh. Boleh. Gerak lu lah. Okey. ais, London Maris. Mat. Mat tak kantoi sekejap tadi. Tak apa lah. Janji tengok ais ni. Olen kulkenut merta ja mantereita ja haastan tuntureita. Ja kaikkialla univylityttäret muistaa lännen lokareita. Esok sana. Buat biasa je lah. Kau buat biasa yang beli makanan. Aku tak tahu, bukan tuan aku. Tu. Bukan aku, mak kopiah. Mana mak kopiah? Saya aku. Sorry. Esok kau tak ada kan? Esok turn kau je lah beli makan. Boleh je. Tak mana? Buat biasa lah. Karena dengan izin patutnya dia dapat Naapurista kuuluu se valokan tähti, jalkani pohtii kutkutti. Ievan äiti se tyttönsä vahti, vaan kyllähän Ieva se juttutti. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laidasta laitaa. Saliveli hipput, tupput, tapput, äppyt, tipput hiljalleen. Wish Tok Imam suruh kita tangkap orang tak puasa. Bagus ke? Kalau je pun sekarang ni bukannya orang budak-budak yang tak puasa. Remaja pun ada, orang tua pun ada. Lepas tu, kita kena cari kat semak-semak. Mesti ada. Boleh? Macam mana? Kita jumpa, kita angkut. Okay, nah. Tapi, aku rasa betul tak ni? Orang tu biasa tu memang pot orang ni. Air cukup. Makanan cukup. Oh makan. Order tu. Lemak. Orang surau. Oh my god. Mak kau lah. Mak kau. Dah naik tu kat. Bot. Tu dia sampai. Orang surau. Kenapa dengar orang surau?
Datang. Datang mana? Datang sini ya. Suruh. Kosong je. Tu lah tu. Diorang dah sedar kot. Bagus lah tu. Nampaknya kesedaran orang kita dah sampai dah kat sini. Tak apa, kita teruskan lah cari tempat lain. Olen kulkenut merta ja mantereita ja alaskan tuntureita. Ja kaikkialla hulivelityttäret muistaa lännen lokareita. Ja lokarea hellunki ottaa vaikka toisen emännästä. Ja vesi ei tuu silmiin vaikka ne taukoisi. Sikit gila. Ini mana boy dengan Nabil eh? Bil. Asal mana tu? Hidup mesti kena bijak bro. Syut lah kau tak ajak. Benda lah kau ni naik 3 orang. Tak ke mati? Dah. Baik aku. Lain kau. Air kau juga. Asyik. Dah jom nanti malam kita pergi surau lah. Solat. Baik. Kali ni kita kena tangkap dia ni. Tu lah. Kali ni kita jangan kasih dia terlepas. Demi keamanan kampung kita. Demi bangsa. Jom. Aku ada gastrik. Tidak! Mana budak berbalik lembab betul lah dia ni. Orang dah lapar ni. Tak tahu aku. Tapi aku harap dia bawa benda sedap-sedap lah. Kalau setakat burung puyuh punya telur aku tak makan lah. Tu lah. Aku harap dia bawa benda sedap. Macam western tu. Macam gampang kau ni. Mana ada western tengah hari macam ni. Mana lah tahu kan. Rewan, Fitri mana Fitri? Kau tak tahu ke? Dia kena tangkap sebab minum ketung tu. Tu lah dia. Muka dah tak insert macam perut. Otak pula bangang. Makanan datang pun tak datang. Kau memang nice Abin. Mantap. Fikir kau dah kantoi tu. Tapi tak apa lah. Kau buat dalam kat sini lah. Makanan dah ada. Makanan itu. Kau faham ni? Macam remut je. Aku apa? Aku apa? Cakap macam habis lah. Kau kata hidup masyarakat. Cerita sikit. Aku kantoi. Kantoi. Oi. Oh, kat sini pot korang eh. Astaghfirullahaladzim. Korang ni. Tak. Kita tak makan. Kau nak tengok basi ke tak je? Ikut terma dah syarat lah Ustaz. Korang ni apalah bulan-bulan puasa je ni. Ya, takkan 31 bulan 8, 57 hari muda, negara aku merdeka. Kau fikir lawak lah. Tahu korang ni. Apa susah sangat? Puasa lah wajib kan. Dah aku pergi ambil van jenazah. Ada lebih tak? Ada bang, ada kuah kari lebih bang. Olen kulkenut merta ja mantereita ja alaskan tuntureita. Ja kaikkialla hulivelityttäret muistaa lännen lokareita. Ja lokarea hellunki ottaa vaikka toisen emännästä. Ja vesi
ei tuu silmiin, vaikka ne taukoisi piissä. Olen kulkenut merta ja mantereita ja Alaskan